Sekarang kita nak faham kenapa tahlil ni ada. To be fair, kan? To be fair, untuk berlaku adil, kita nak tengok kenapa benda ni boleh berlaku, tuan dan sekalian. Maka pihak yang mempertahankan tahlil ni, dia mendakwa bahawa Wali Songo yang memperkenalkan tahlil ni adalah golongan yang paling berjasa dalam menyebarkan dakwah Islamiyah di Indonesia. Oh, Ustaz, tak payah cerita Indonesia, cerita pasal Malaysia, Ustaz. Saya tak ada pilihan, tuan-tuan. Saya tak ada pilihan. Saya terpaksa cerita sejarah ni daripada Indonesia. Sebab tuan-tuan pun suka orang daripada Indonesia. Daripada Bibi sampailah kepada qasidah, apa duduk, semua dia ambil daripada Indonesia. Jadi kita tak ada pilihan. Bukan saya nak perli tak. Bukan saya nak perli. Tapi memang relevan, tuan-tuan sekalian. Kita nak cerita sejarah ni kena cerita betul Benda tu datang daripada mana? Tuan-tuan tunjuk kat saya, ada tak tahlil ni berasal daripada tanah Melayu, sebenarnya tanah Melayu? Tak ada. Bila kita cari, kita tak jumpa. Yang kita jumpa sejarah dia datang dari Indonesia, dia datang daripada tanah Jawa dan sebagainya, dan yang memperkenalkan ini adalah Wali Songo. Maka Wali Songo ni, tuan-tuan, 9 pejuang Islam di tanah Jawa ni, dia sangat berjasa. Yang tu kita akui, dalam sejarah dia sangat berjasa. Sekarang kita nak faham. Kita nak faham kenapa Wali Songo ni dia mempopularkan tahlil. Itu yang kita nak tahu, tuan-tuan sekalian. Maka dia kata bahawa benda ni, dia kata kerana cara yang diguna pakai oleh Wali Songo dalam berhadapan dengan orang-orang Jawa yang terlalu tebal dengan pengaruh daripada Hindu dan Buddha. Rupa-rupanya kerana unsur cultural tu, budaya itu sangat menebal. Maka Nahdlatul Ulama mempertahankan Wali Songo dengan mengatakan bahawa pendekatan yang diguna pakai oleh Wali Songo ialah dengan menggunakan pendekatan budaya, cultural. Macam mana? Apa maksud pendekatan budaya? Maksudnya ialah dia memelihara budaya yang sedia ada dengan membuang unsur agama yang jelas, menggantikan dengan satu amalan yang kita sekarang duk panggil tahlil. Apa dia budaya yang dahulu ada? Iaitu budaya berkumpul tadi tu. Budaya berkumpul tadi. Maka dia kata apa? Dia kata bahawa cara dakwah yang diguna pakai oleh Wali Songo ini ialah dia mengkedepankan cara budaya untuk diperkenalkan kepada masyarakat Jawa pada ketika itu. Dan dia kata bahawa Wali Songo tidak mengambil pendekatan untuk buang budaya itu daripada masyarakat. Dia tak buang. Malah dia kata dia biarkan tradisi itu berjalan supaya cara mereka penetrate masuk dalam masyarakat itu adalah penetration yang halus. Tuan-tuan jangan duk bayang penetration benda lain pula. Ni duk cerita pasal satu kes tu, duk cerita yang ni pula, tuan-tuan duk bayang benda lain. Yang tu cerita lain. Jadi nak masuk dalam masyarakat itu, kumpulan Nahdlatul Ulama mempertahankan cara Wali Songo. Dia kata dengan sebab cara macam ni lah menyebabkan Wali Songo berjaya mengembangkan Islam dalam masyarakat. Dia kata. Baik. Kemudian dia kata apa? Dia kata bahawa dia biarkan tradisi itu berjalan, yang dia ganti hanya isi dalam tu. Yang berkumpul tu dia pertahankan, dia biarkan berkumpul, tapi isi, pengisian dalam tu yang dia ganti. Baik, dalam tradisi lama macam mana? Tradisi lama Hindu yang dianuti oleh orang-orang Jawa pada ketika itu macam mana? Dia kata bila ada orang mati, maka sanak saudara ni apa semua ni pakat berkumpul, jiran tetangga pakat berkumpul ramai-ramai di rumah kematian tadi. Pakat berkumpul ramai-ramai. Mereka bukan sahaja mendoakan mayat, tapi main judi dengan mabuk. Main judi dengan mabuk. Yang tu yang tuan-tuan boleh tengok masyarakat Cina sekarang kan. Masyarakat Cina sekarang tuan-tuan boleh tengok. Mati kadang-kadang dia simpan lama tu. Kalau lagi kaya orang tu, lagi lama dia simpan. Masa saya berjiran dengan satu jiran Cina hari tu, tuan-tuan,
3 hari ke seminggu, saya tak ingat, 3 hari kalau saya tak silap kan. Dia memang cara dia simpan. Kita orang Islam menyegerakan pengkebumian, dia simpan. Dia berjudi, dia mabuk dan sebagainya. Jadi Wali Songo ni tuan-tuan, dia tidak bubarkan tradisi itu serta-merta, tak. Dia ambil dengan cara perlahan. Sebab apa cara perlahan? Bila kita mengaji uslubud dakwah kan, kita mengaji uslubud dakwah, kita tengok cara Quran turun. Bila dia nak haramkan riba, bila dia nak haramkan sesuatu perkara, maka dia haramkan secara beransur-ansur, tidak secara faj'atan, tidak cara tiba-tiba mendadak, tak. Dia cara ruwaidan, qalilan wa qalilan, sikit-sikit. Itu cara Quran cerita kepada kita macam mana Allah Ta'ala dia nak haramkan benda yang menjadi kesukaan orang-orang Arab dahulu. Macam Abdul Rahman bin Auf, bila dia buat kenduri dengan khamar, dengan alkohol kan, arak. Dia hidangkan arak, para sahabat lain pun pakak mabuk pada masa tu sebelum diharamkan khamar. Mana sahabat Nabi pun memang pakak mabuk. Itu yang kata cerita yang qul ya ayyuhal kafirun tu, yang bertukar ayat tu. Baik. Jadi muslimin muslimat sekalian, kaedah yang sama diguna pakai oleh Wali Songo untuk masuk dalam masyarakat yang masa tu sangat menebal dengan tradisi meratapi kematian. Okey, nampak tak? Baik, tuan-tuan sekalian. Lepas tu dia kata apa tuan-tuan? Dia kata maka masyarakat tetap berkumpul di rumah mayat, cuma acara sahaja ganti. Hak mabuk tu tak ada, hak berjudi pun dah habis dah, tapi dia isi juga. Hak kosong tu dia isi dengan buat tahlil. Jadi tahlil ini diasaskan, dimulakan oleh Wali Songo. Baik, nampak kan? Okey, nampak? Baik. Jadi benda ni, istilah tahlil ni tidak ada sebelum Wali Songo. Tahlil hak kita cerita tadi ni, bukan tahlil la ilaha illallah. Tahlil yang kita cerita ni tuan-tuan, sebelum Wali Songo tidak ada. Carilah dalam sejarah. Yang orang kata dekat Syam apa semua tu zaman Imam Nawawi, yang tu benda lain, bukan tahlil ni. Bukan tahlil yang kita cerita ni. Muslimin muslimat sekalian. Maka dia kata sebab tu sampai sekarang adanya sebahagian besar daripada masyarakat kita tetap mempertahankan tahlil, dan kalau ada orang yang meninggalkan amalan tahlil ini, maka golongan itu dipandang serong. Okey. فالورد تضوع وتنقى حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا